Bayangkan situasi ni. Anda baru je keluar dari pejabat selepas makan tengah hari. Anda berjalan dan anda terpijak satu lopak air kecil dekat kaki lima. Anda langsung tak peduli kan? Ya, lagipun ini cuaca tropika. Gerimis sikit tu perkara biasa. Betul. Anda anggap ia benda biasa. Tapi bayangkan, 15 minit kemudian, air yang sama dari lopak kecil tu dah naik mendadak sampai menenggelamkan pinggang anda. Oh wow, sampai ke pinggang. Ya. Dan kereta yang anda parking dekat sebelah tu mula terapung perlahan-lahan. Itulah realiti sebenar yang menghancurkan ilusi keselamatan bandar kita di Lembah Kelang semalam pada 6 Mei 2026. Suasana bertukar dari rutin biasa yang membosankan kepada mod kelangsungan hidup dalam masa yang sangat singkat. Sangat singkat. Dan itulah misi sesi kupas tuntas kita hari ini. Kami telah meneliti ribuan titik data untuk anda daripada rakaman amateur di saluran YouTube macam Nature Damage dan About Nature sampai ke laporan berita The Star dan analisis pakar hidrologi. Dan bila kita gabungkan semua sumber ni, satu corak mula kelihatan. Ia bukan sekadar hujan yang sangat lebat. Tepat sekali. Kita bukan nak senaraikan jalan mana yang banjir. Kita nak kaji secara mendalam kenapa sistem pertahanan sebuah ibu negara moden boleh runtuh dalam beberapa jam sahaja. Sebab apa yang berlaku di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya semalam adalah titik pertembungan kritikal. Pertembungan antara cuaca ekstrim dan infrastruktur kita yang dah makin menua. Betul. Dan memahami mekanismenya adalah penting untuk persediaan kita pada masa depan. Jadi, mari kita mulakan dengan garis masa kejadian. Garis masa ni sangat penting sebab kepantasan air naik semalam memang melangkaui logik akal biasa. Menjelang pukul 2.30 petang, awan gelap menyelubungi Lembah Kelang. Ia bukan mendung biasa, tapi gelap macam waktu malam. Ya, gelap gelita. Menjelang pukul 3.30 petang, Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia mengeluarkan amaran tahap merah. Tapi, bagi kebanyakan penduduk di Petaling Jaya, amaran tu dah terlambat. Memang tak bermakna masa tu. Betul. Ada satu kisah dari sumber kita, seorang pekerja pejabat berusia 42 tahun bernama Aris di kawasan perindustrian Seksyen 51A. Dia kongsi video macam mana jalan yang kering kontang bertukar jadi air separas pinggang dalam tempoh 15 minit saja. 15 minit? Itu tak bagi ruang langsung untuk manusia bertindak balas. Ya, dia dan rakan-rakannya cuma mampu berdiri dekat tingkat 2 pejabat, tengok kereta diorang terapung dan melanggar satu sama lain. Jadi soalan saya, kenapa sistem amaran awal kita gagal beri masa untuk kita bertindak? Isunya di sini ialah wujud perbezaan besar antara ramalan cuaca tradisional dengan dinamik termodinamik bandar. Sistem cuaca biasa pantau tekanan udara. Oh, maksudnya sistem biasa tak dapat tangkap kelajuan kejadian semalam? Tepat sekali. Kejadian semalam didorong oleh fenomena kondensasi pantas yang diburukkan lagi oleh kesan pulau haba bandar. Kesan pulau haba bandar ni maksudnya haba yang terperangkap dalam konkrit tu. Ya, haba dalam konkrit di PJ bertembung dengan sistem tekanan rendah secara mendadak. Jadi uap air terpeluap pada kadar yang luar biasa cepat. Hujan yang turun tu bukan rintik-rintik, tapi macam lapisan air tumpah terus dari langit. Macam paip pecah. Betul. Pakar panggil ini elemen kejutan pantas. Dalam masa 15 minit tak ada sesiapa yang sempat nak cari kunci kereta, redah jalan yang sesak dan lari ke kawasan tinggi. Elemen kejutan pantas ni menjelaskan satu ironi besar dekat Seksyen 51A tu. Ada satu medan selera popular dekat Jalan 51A, Palang 223. Semalam, tempat tu tenggelam di bawah 1.2 meter air. 1.2 meter tu sangat dalam untuk kawasan komersial. Sangat dalam. Kereta pelanggan terus hilang dari pandangan. Tapi ini bahagian yang paling mengejutkan saya. Medan selera yang sama baru je dilanda banjir kilat pada 21 April lepas. Baru lebih kurang 2 minggu lepas? Ya, tak sampai sebulan. Bila lokasi yang sama tenggelam 2 kali dalam tempoh belasan hari, kita tak boleh salahkan kebetulan cuaca dah. Ini bukti kegagalan geometri saliran di peringkat mikro. Kegagalan peringkat mikro? Boleh huraikan sikit? Air ini diikut graviti dan cari laluan rintangan paling rendah.
Kalau kapasiti saliran bawah medan selera itu tak dibesarkan, apa-apa hujan yang lebih sikit dari paras normal akan automatik mengisi ruang tu. Macam air penuh dalam mangkuk. Bila sebut mangkuk, saya teringat satu analogi yang bagus untuk pendengar kita. Tapi sebelum tu, saya nak sebut bomba Selangor bertindak sangat pantas semalam. Dorang tiba 11 minit je lepas terima panggilan pukul 4.15 petang. 11 minit tu satu pencapaian yang hebat. Memang hebat, walaupun akhir sekali air surut sendiri perlahan-lahan. Tapi berbalik pada analogi tadi, bayangkan tak mandi di rumah anda. Sistem saliran bandar ni ibarat lubang buang air dekat dasar tap tu. Ya, lubang saliran biasa. Kalau hujan biasa, ibarat kita buka paip sinki, air masuk dan keluar seimbang. Tapi hujan semalam, ibarat kita ambil pilih bomba tekanan tinggi dan pancutkan beribu-ribu liter air terus ke dalam tap mandi tu. Pasti akan melimpah dengan serta-merta. Tak kiralah betapa moden pun lubang tu. Tepat sekali. Jadi, adakah saliran kita ni memang direka untuk gagal bila berdepan dengan keadaan ekstrim macam ni? Analogi tak mandi tu sangat tepat. Pakar hidrologi mengklasifikasikan hujan semalam sebagai kejadian curahan 1 dalam 50 tahun. Tunggu, bila sebut 1 dalam 50 tahun, ramai orang ingat ia cuma akan berlaku sekali dalam tempoh 5 dekad kan? Ya, itu salah faham yang sangat biasa. Secara statistik, ia bermaksud dalam mana-mana tahun, ada lebih kurang 2% kebarangkalian berlakunya ribut se-ekstrim itu. Oh, kiranya ia boleh berlaku bila-bila masa lah. Betul. Dan masalah utamanya, sistem pembeton bawah tanah kita di Lembah Kelang ni dibina berpuluh tahun lepas. Ia direka ikut taburan hujan zaman dulu. Zaman sebelum bandar kita sepadat sekarang. Ya, jadi bila jumlah hujan untuk sebulan ditumpahkan dalam masa 2 jam saja, setiap paip konkrit tu melepasi 100% kapasiti. Air yang tak boleh masuk ke bawah tanah akan terpaksa naik ke atas jalan raya. Tapi kejap, saya nak bawa satu persoalan di sini. Sebab kalau kita asyik salahkan awan gelap dan statistik curahan air, kita macam lari dari punca sebenar. Maksud anda faktor perancangan bandar? Ya, dari analisis sumber kita, Petaling Jaya hari ini buka macam PJ tahun 80-an. Sekarang terlalu banyak kawasan yang diturap yang kita panggil permukaan tidak telap air. Permukaan konkrit dan asfalt. Itu sebenarnya kunci utama krisis kita. Kan, sebab air tu dah tak boleh meresap ke dalam tanah. Betul. Dalam keadaan semula jadi, kawasan hijau dan hutan bertindak macam span gergasi. Akar pokok serap air perlahan-lahan dan lepaskan ke bawah tanah secara beransur-ansur. Tapi dekat bandar, kita dah simenkan semua span tu. Ya, kita gantikan dengan tempat letak kereta dan lebuh raya. Jadi 100% hujan tu bertukar jadi larian air permukaan. Air ni memecut laju atas konkrit dan terus menghentam sistem saliran lama tu. Kekurangan span semula jadi ni sangat dirasai. Sumber kita memetik seorang pengguna jalan raya yang terperangkap 5 jam berhampiran stesen LRT Asia Jaya. 5 jam dalam kereta masa banjir tu sangat menyeksa. Memang, dan dia tanya satu soalan yang mewakili kekecewaan ramai. Dia cakap berjuta-juta ringgit dah dibelanjakan untuk kolam takungan dan terowong canggih, tapi kenapa lebuh raya persekutuan masih jadi kolam renang setiap kali hujan 2 jam? Itu soalan yang adil. Tapi kekeliruan ni berpunca daripada perbezaan infrastruktur makro dan mikro. Makro dan mikro? Maksudnya terowong smart tu makro lah. Betul. Terowong smart tu cemerlang untuk halang limpahan Sungai Kelang. Ia menguruskan laluan air berskala besar. Tapi ia tak ada paip ajaib yang bersambung ke setiap jalan dekat PJ. Jadi, kalau longkang tepi jalan tu tersumbat, terowong smart tak boleh tolong lah. Ya, kalau longkang sekunder tersumbat dengan kelodak, air tetap akan bertakung. Tak guna ada terowong makro yang canggih kalau air tak boleh pun sampai ke situ. Fakta ni bawa saya kepada satu insiden yang agak sukar untuk diterima akal dekat Taman Tun Dr. Ismail atau TTDI. Kes di Jalan Abang Haji Openg. Ya, 60 buah rumah terjejas teruk sebab air berlumpur pekat masuk ruang tamu dorang. Puncanya, runtuhan tembok penahan dekat tapak projek Jabatan Lanskap Negara bernilai 6 juta ringgit. Itu satu kegagalan struktur yang sangat kritikal. Dan bahagian yang paling mengejutkan,
Sumber kita menyatakan pihak berkuasa tempatan sebenarnya dah pun keluarkan arahan berhenti kerja pada 18 April lepas sebab ada insiden tanah runtuh sebelum ni. Arahan berhenti kerja dah ada, tapi langkah mitigasi tak cukup. Ya, macam mana tapak projek bernilai jutaan ringgit yang dah ada notis amaran masih boleh runtuh dan hancurkan rumah orang awam? Adakah ini salah cuaca lagi? Analisis objektif dari sumber pakar menunjukkan ada jurang besar dalam mitigasi pembinaan. Bila arahan berhenti kerja dikeluarkan, semua operasi jengkau dihentikan. Tapi tanah yang dah dikorek itu terdedah kan? Betul, tanah terdedah tu tak kebal pada graviti. Kalau tak ada kanvas pelindung yang kuat atau tanggungan sedimen yang betul, tanah tu akan runtuh bila kena hujan lebat. Ini membuatkan kita terfikir, adakah kita terlalu utamakan bajet untuk kecantikan landscape sampai kita abaikan dana untuk kestabilan asas geoteknikal? Ia perdebatan yang sangat relevan sekarang. Dan lumpur tu bukan sekadar kotoran. Berat dia mengubah struktur tanah dan ini mencetuskan bencana sekunda. Bencana sekunda, ya. Banjir kilat semalam bertindak macam kesan domino atau macam permainan Jenga tu. Tarik satu blok, semua jatuh. Betul. Bila kapasiti saliran gagal, bekalan elektrik, kestabilan tanah dan trafik semua runtuh serentak. Proses geologi untuk tanah runtuh ni menakutkan. Dekat Seksyen 20 Palang 14, kita nampak tanah jadi tepu air. Air tu bertindak macam pelincir antara zarah tanah. Jadi tanah tu hilang daya pegangan dan jatuh. Ya, graviti ambil alih dan cerun tu runtuh, mengancam rumah-rumah berhampiran. Pasukan teknikal terpaksa kepung kawasan tu semalam sebab tanah masih bergerak. Dan kesan domino ni bukan cuma berlaku dekat bawah tanah, dekat atas pun sama. Banyak rakaman amatur tunjukkan fenomena terowong angin bandar. Urban wind tunnels. Fenomena yang sangat merosakkan. Semalam, pokok-pokok gergasi yang berusia puluhan tahun tumbang serentak. Dekat Jalan Barat, Jalan Templar, persimpangan Jalan Bangan, habis kereta dihampak. Macam mana angin yang biasa-biasa tiba-tiba boleh cabut pokok besar macam tu? Ya, macam mana? Ini prinsip mekanik bendalir yang dipanggil kesan Venturi. Bila angin kuat langgah dinding pecakar langit, udara tu terpaksa masuk ke lorong sempit antara bangunan. Udara tu termampat. Tepat. Bila termampat, kelajuan dia meningkat secara eksponen. Angin pusar laju ni hentam pokok-pokok warisan di bandar. Lagipun, akar pokok ni memang dah lemah sebab terkurung dalam simen. Jadi akar tu tak mampu tahan daya angin yang kuat tu. Betul. Lalu pokok tu terus tumbang. Dan bila pokok tumbang, ia putuskan talian elektrik. Sebahagian PJ tiba-tiba bergelap terus pada waktu petang semalam. Itu komplikasi yang sangat bahaya. Anda bayangkan, air makin naik, tapi keadaan gelap gelita. Ya, lampu isyarat mati. Pam air mungkin gagal berfungsi kalau tak ada penjana sokongan. Trafik terkunci. Dalam keadaan huru-hara tu, memang mimpi ngeri untuk pasukan polis nak koordinasi bantuan kecemasan. Tapi cakap pasal bantuan, ada visual penyelamatan yang sangat mendebarkan semalam. Dekat terowong Fas di arah Damansara dan juga terowong Jalan 222. Lokasi tu memang kawasan panas banjir. Ya, air naik sampai paras pinggan cepat sangat. Anggota PDRM terpaksa meredah air lumpur berasap untuk tolak kenderaan secara fizikal. Diorang bahayakan nyawa sendiri untuk halang pemandu dari dihanyutkan masuk ke ruang terowong tu. Betul. Dan tindakan pantas PDRM, bomber, skuad pantas MBPJ dan DBKL ni adalah lapisan pertahanan terakhir kita. Walaupun kerosakan harta benda cecah jutaan ringgit, keajaiban sebenar adalah tiada laporan kehilangan nyawa atau kecederaan serius semalam. Pasukan penyelamat jalankan tugas dengan cemerlang. Memang cemerlang, tapi bila sebut pasal kerugian harta benda, kita kena bincang realiti pahit pasca banjir tentang insurans. Ramai yang akan sedar perkara ini bermula hari ini. Ya, bagi pendengar kita, kalau polisi insurans kereta anda tu setakat comprehensive standard, ia tak akan bayar 1 sen pun untuk kereta yang tenggelam semalam. Melainkan ada perlindungan tambahan kan? Betul, perlindungan tambahan yang dipanggil bahaya khas. Tanpa perlindungan khas ni, kereta yang terapung tu adalah kerugian total ditanggung sendiri oleh pemilik. Dan beban kewangan ni banggal satu aspek. Fasa pasca banjir secara fizikal dan mentalnya lebih meletihkan. Pusat pemindahan sementara dibuka, tapi ramai mangsa nak balik rumah secepat mungkin. Dan bila diorang balik, diorang nampak selut pekat, menutupi perabot, kapet, semuanya. Kerja mencuci ni ambil masa berhari-hari. Sebab tu, saya nak tegaskan, kepekaan kita tak boleh tamat bila hujan berhenti.
Kita kena jadikan tabiat untuk pantau arah sungai secara masa nyata melalui portal rasmi kerajaan. Jadi, bila kita kumpulkan semua maklumat dari laporan kejadian semalam, apa pengajarannya untuk anda yang sedang mendengar? 6 Mei 2026 sepatutnya jadi loceng amaran terbesar untuk kita. Cuaca ekstrim akibat perubahan iklim global dah melepasi kapasiti reka bentuk bandar kita sekarang. Had kejuruteraan kita dah ditewaskan. Betul. Kita terpaksa nilai semula pergerakan harian kita. Kalau nampak awan gelap waktu tengah hari, perlukah anda masuk ke tempat letak kereta bawah tanah? Ya, kita tak boleh lagi bergantung 100% kepada sistem saliran tempatan untuk lindungi kita. Setiap individu kena ada strategi kontingensi sendiri bila bergerak di dalam bandar. Dan penilaian semula ni bawa saya kepada satu idea penutup yang agak provokatif dari pemerhatian saya terhadap sumber kita. Apa idea tu? Selama beratus tahun, kita bina benteng dan terowong semata-mata untuk melawan air. Kita paksa air keluar. Tapi, kalau kejadian curahan ekstrim ni berlaku selang beberapa minggu, mungkinkah kita kena ubah cara bandar dibina? Maksudnya berhenti melawan air? Ya. Adakah masa depan kita perlukan konsep di mana tingkat bawah tanah atau lobi komersial direka khas untuk dibiarkan tenggelam sementara waktu? Oh, ini selari dengan konsep bandar span atau sponge city yang sedang dikaji pakar perancangan global. Konsep ni terima hakikat bahawa kawalan penuh arus air adalah mustahil. Jadi kita biar je air tu masuk supaya struktur utama tak hancur. Ya, kita sediakan zon penampan hidrologi yang tak kritikal untuk dibanjiri demi selamatkan aras yang lebih penting dan nyawa manusia. Wah, itu sesuatu yang sangat mendalam untuk anda fikirkan. Pada masa akan datang, bila telefon anda berbunyi dengan amaran cuaca merah dan titisan hujan mula menampar tingkap, ingatlah realiti baru bandar kita. Sentiasa bersedia dan jangan ambil mudah dengan cuaca sekeliling. Betul tu. Terima kasih kerana menyertai kupas tuntas mendalam kami hari ini. Sentiasa peka dan jaga diri anda.